kenapa ramai sangat yang suka datang dekat Melaka ni. Selain daripada tempat-tempat pelancongan yang best, tapi makanan-makanan dekat dalam Melaka ni antara yang terbaik. Dan harga makanan dekat Melaka ni masih lagi affordable, sangat-sangat berbaloi. Selalunya kalau korang datang dekat Melaka ni mesti nak cari pok makan yang best untuk korang datang dengan family ramai-ramai. So Akak Jemda nak share antara kedai makan yang korang boleh singgah kalau datang je dekat Melaka ni. Korang boleh je datang makan dekat House of Patin. Selain daripada menu masakan lauk kampung dekat sini, menu utama dekat sini adalah patin tempoyak dan juga pais patin dia memang padu. Dan Akak Jemda nak share untuk makan tengah hari ni dia tengah ada promo dari jam 11 pagi hingga 3 petang. Antaranya korang boleh try ikan kembung belada, ikan keri belada ni memang marvelous lah. Yang mana tak tahu lagi House of Patin ni dia dekat mana. Dia dekat berdekatan Masjid Kampung Hulu. Nak makan makanan berlauk, goreng-goreng, bolehlah datang dekat sini. Siap ada view Sungai Melaka lagi. Make sure korang singgah tau. Bye. Assalamualaikum.